Beberapa pembunuh bersiri yang paling terkenal adalah mereka yang tidak pernah dikenal pasti. Yang lain tetap terkenal walaupun selepas mereka ditangkap. Syukurlah, individu-individu yang mengerikan ini sudah tidak lagi berkeliaran di jalanan dan telah dipertanggungjawabkan atas jenayah mereka. Kehilangan Daniel Imbo dan Richard Patron mungkin merupakan salah satu kes fail FBI yang paling pelik dan belum diselesaikan. Pasangan itu hilang bersama kereta Richard pada tahun 2005. Biasanya, dalam keadaan seperti ini, kemungkinan berlakunya kemalangan dan pasangan itu tenggelam di dalam badan air adalah senario yang paling mungkin. Tetapi penyiasat FBI percaya, sesuatu yang lebih jahat mungkin telah berlaku. Daniel dan Richard telah berkawan sejak kecil dan pernah bercinta sekejap semasa di sekolah menengah sebelum membawa haluan masing-masing. Mereka berdua mempunyai hubungan lain, anak-anak, dan Daniel berkahwin dengan seorang lelaki bernama Joe Imbo. Daniel dan Joe mempunyai seorang anak lelaki bersama, iaitu Joe kecil. Tetapi hubungan mereka berantakan tidak lama selepas anak itu dilahirkan. Mereka berdua berpisah dan Daniel berniat untuk bercerai. Selepas Daniel menamatkan hubungannya dengan Joe, dia dan Richard mula berpacaran semula. Ia adalah hubungan yang putus sambung dan Daniel sebenarnya telah menamatkannya tidak lama sebelum mereka hilang. Tetapi, pada 19 Februari 2005, mereka memutuskan untuk keluar bersama lagi. Sepasang lagi pasangan menyertai mereka untuk minum di sebuah restoran Tex-Mex bernama Abilene's di South Philadelphia. Pasangan satu lagi itu perasan bahawa mereka berdua bercium sepanjang malam. Apabila mereka keluar sekitar jam 11.45 malam, mereka keluar bersama-sama. Richard akan menghantar Daniel pulang ke rumahnya di Mount Laurel, New Jersey sebelum pulang ke rumahnya sendiri. Ketika mereka meninggalkan restoran itu, itulah kali terakhir kedua-duanya dilihat. Keluarga Daniel membunyikan amaran pada keesokan harinya. Dia tidak berada di rumah ketika suaminya yang sudah berpisah dengannya menghantar anak mereka. Keluarga itu menghubungi keluarga Richard dan pihak berkuasa tempatan dan pencarian pasangan itu pun bermula. Namun, tiada sebarang jejak pasangan itu pernah ditemui. Abang Daniel membayar untuk menaiki helikopter bagi meninjau laluan yang mereka ambil dari udara, tetapi tiada sebarang jejak trek Dodge Dakota hitam milik Richard ditemui. Pasukan mencari dan menyelamat masuk ke kawasan sungai yang mungkin dilalui pasangan itu untuk melihat jika berlaku sebarang kemalangan. Mereka tidak menemui sebarang tanda bahawa kemalangan telah berlaku. Beberapa pegawai penguatkuasa undang-undang membuat spekulasi bahawa kehilangan itu terlalu bersih dan mencadangkan mungkin ada orang lain yang terlibat. Ada yang mencadangkan bahawa kehilangan mereka mungkin telah dirancang dan dilakukan oleh penjenayah profesional. Perhatian beralih kepada suami Daniel yang pernah menghantar mesej ugutan kepada Richard sebelum ini, tetapi dia mempunyai alibi untuk malam kehilangan itu dan dia telah bekerjasama dengan pihak polis. Segala-galanya daripada Richard yang terlibat dalam hutang judi sehinggalah kaitan dengan kumpulan yang mengedar ubat preskripsi telah dikemukakan sebagai kemungkinan motif untuk jenayah itu. Baru-baru ini, kumpulan pencarian pengembaraan dengan tujuan telah mengambil alih kes ini dan mencari sebahagian daripada Sungai Delaware selepas mendapat maklumat daripada seorang penonton, tetapi mereka tidak menemui pasangan itu. Kes ini masih belum dapat diselesaikan. Terdapat ganjaran sebanyak $15,000 untuk maklumat. Femisid adalah wabak yang semakin membimbangkan di Mexico. Dan di sebalik jenayah-jenayah ini, polis percaya bahawa terdapat seorang pembunuh bersiri yang bersembunyi dalam bayang-bayang. Menurut statistik kerajaan, lebih daripada 500 wanita telah kehilangan nyawa mereka di Juarez, Mexico sejak tahun 1993. Mayat-mayat wanita ini sering ditemui di kawasan terpencil di padang pasir dan menunjukkan kecederaan serta corak yang sama. Polis telah menubuhkan beberapa pasukan khas dan operasi, tetapi wabak ini masih berterusan. Luz Flores yang berumur 19 tahun hanyalah salah seorang daripada ratusan wanita yang mengalami keganasan di Juarez, Mexico. Pada 4 Ogos 2008, Luz meninggalkan rumahnya dan menuju ke pusat bandar Juarez. Menurut ibunya, Luz del Carmen, dia menuju ke kedai pakaian Maxi untuk menghantar permohonan kerja. Ibunya dan adiknya menantikan kepulangannya, tetapi Luz tidak pernah pulang. Dia dilaporkan hilang pada petang itu dan pencarian untuknya pun bermula. Ibunya dan adiknya telah melakukan beberapa pencarian mereka sendiri, tetapi tiada sebarang jejaknya pernah ditemui.
Begitu juga Debony Bazaluda yang berumur 18 tahun hilang pada 9 April 2022 selepas menghadiri sebuah parti di Juarez. Beberapa hari kemudian, mayatnya ditemui di dalam tangki air Motel Nueva Castilla. Rakaman CCTV menunjukkan Debony memasuki motel itu pada kira-kira jam 4.30 pagi hari tersebut. Beberapa ketika sebelum dia memasuki hotel, dia bersama seorang pemandu teksi yang telah cuba menggodanya dan telah meninggalkannya di jalan berhampiran motel tersebut. Menurut pegawai, walaupun dia mengalami trauma di bahagian kepala, mereka percaya bahawa kematiannya mungkin berlaku secara tidak sengaja. Kes Debony dan Luz hanyalah satu daripada ratusan kes di Juarez, Mexico. Keluarga wanita-wanita ini diberitahu bahawa mereka tidak boleh membuat laporan orang hilang selama 48 hingga 72 jam dan pada masa itu, bukti penting telah pun hilang. Pakar-pakar tidak meragui bahawa seorang atau beberapa pembunuh bersiri sedang berkeliaran di jalan-jalan Juarez. Raksasa Flores ialah seorang pembunuh bersiri yang terkenal dan telah aktif di Flores selama 17 tahun. Pembunuh bersiri terkenal itu telah meragut nyawa 16 orang, tetapi identitinya masih tidak diketahui. Kejadian jenayah mengerikan itu bermula pada Ogos 1968 selepas Barbara Lossi dan abang iparnya Antonio Lobianco menghabiskan malam di pawagam. Suami Barbara sedang sakit, jadi mereka membawa anak lelaki kecilnya bersama. Selepas menonton filem, mereka memandu ke satu lokasi persendirian di Sigma apabila seorang individu yang tidak dikenali menuding ke arah Barbara dan Antonio lalu melepaskan tembakan. Suami Barbara telah disiasat dan akhirnya dipenjarakan kerana jenayah itu. Tetapi 6 tahun kemudian, 2 lagi serangan menggunakan jenis senjata yang sama. Seperti dalam kes sebelum ini, pembunuh bersiri itu menyerang ketika pasangan tersebut meletakkan kereta di lokasi pasangan bercumbu di kawasan itu. Selepas 7 tahun tidak ditangkap, pembunuh bersiri itu kembali aktif. Pada tahun 1981, 2 lagi pasangan menjadi mangsa raksasa Flores. Antara tahun 1983 dan 1985, 8 lagi nyawa terkorban. Semua kecuali 2 adalah pasangan. 2 orang yang bukan pasangan ialah Wilhelm Meyer dan Jens Roach, sepasang pelajar dari Jerman. Kedua-duanya lelaki, tetapi Jens berambut panjang. Dan polis percaya pembunuh bersiri itu mungkin tersilap sangka mereka adalah pasangan. Beberapa individu yang menakutkan telah ditangkap dan malah disabitkan atas jenayah tersebut. Tetapi tidak lama kemudian menjadi jelas bahawa pembunuh bersiri itu masih bebas apabila dia menyerang lagi. Pada tahun 1994, seorang lelaki bernama Petri Pasiani telah disabitkan kesalahan. Pasiani mempunyai sejarah keganasan dan pernah dipenjarakan kerana mengambil nyawa seorang lelaki lain. Tetapi, satu-satunya bukti yang mengaitkannya dengan jenayah pembunuh bersiri itu ialah sebutir peluru yang tidak digunakan dan jenamanya sama seperti yang digunakan dalam kes tersebut. Keputusan itu kemudiannya dibatalkan. Perbicaraan baru telah dijadualkan untuk Pasiani, tetapi beliau meninggal dunia sebelum ia dapat dijalankan. Sebaliknya, 2 orang yang dipercayai sebagai rakan subahatnya telah dibicarakan. Mereka didapati bersalah dalam 4 daripada 8 jenayah itu, tetapi ramai yang tidak bersetuju dengan keputusan tersebut. Monster of Flores secara rasmi masih kekal sebagai pembunuh bersiri yang tidak dikenali dengan segala-galanya daripada kultus menakutkan, Zodiac Killer dan individu-individu menakutkan lain telah dicadangkan sebagai penjelasan yang mungkin oleh komuniti true crime yang bingung. Pada Julai 1993, Polis London mengeluarkan imej CCTV mangsa seorang pembunuh bersiri yang disyaki dan seorang lelaki yang tidak dikenali yang dipercayai sebagai pelakunya. Bukti inilah yang akhirnya membawa kejatuhan Colin Island. Jenayah itu bermula pada bulan Mac tahun tersebut. Peter Walker ialah seorang pengarah koreografi West End yang berjaya. Dia juga seorang homoseksual dan mengunjungi Colburn Club di Earl's Court. Pub itu popular dalam kalangan lelaki homoseksual yang akan memakai sapu tangan berwarna berbeza untuk menunjukkan jenis perkara yang mereka gemari. Walker telah didatangi oleh seorang lelaki yang menjemputnya pulang ke rumahnya. Mayat Peter ditemui di bawah selimutnya. Kemudian,
penjenayah yang bertanggungjawab telah menghubungi Akhbar Nasional untuk mengaku bertanggungjawab atas jenayah itu. Tetapi, dia meluahkan rasa kesal kerana meninggalkan anjing Peter terperangkap di dalam apartmen. Panggilan itu adalah yang pertama daripada banyak panggilan yang akan dibuat oleh Colin Island. Island ialah seorang lelaki berumur 39 tahun yang telah 2 kali bercerai dan tidak bekerja pada masa itu. Dia telah membuat kesimpulan pada tahun sebelumnya bahawa dia bukan sesiapa, dan untuk azam tahun barunya, dia memutuskan untuk mengubah perkara itu dengan menjadi seorang pembunuh bersiri. Menurut salah seorang bekas isterinya, dia membenci lelaki homoseksual dan menganggap mereka sebagai mangsa yang mudah. Secara khusus, dia menyasarkan lelaki yang akan melawan apabila cuba diikat. Selepas Peter, mangsa seterusnya Island ialah Christopher Dunn, seorang pustakawan dan juga pengunjung Colburn Club. Jenayah itu lebih mengerikan dan sekali lagi, Island menghubungi pihak media dan polis untuk menyejik mereka tentang jenayahnya. Seorang ahli penjagaan Amerika bernama Perry Bradley dan seorang penjaga rumah jagaan bernama Andrew Collier juga menjadi mangsa. Kematian mereka dipisahkan kurang daripada seminggu. Hanya selepas jenayah keempat, barulah polis dapat mengenal pasti corak. Selain daripada kaedah dalam setiap jenayah, polis mengenal pasti lokasi terakhir mereka yang diketahui ialah Collar and Club. Hubungan antara polis British dan komuniti homoseksual pada masa itu tidak begitu baik, yang mungkin menjadi sebab mengapa beberapa persamaan telah diabaikan. Tetapi akhirnya, polis mengambil tindakan untuk memberi amaran kepada komuniti homoseksual, mengedarkan risalah di acara kebanggaan LGBT untuk cuba mendapatkan lebih banyak maklumat. Mereka juga didorong oleh satu lagi panggilan daripada Island yang mengatakan bahawa dia akan menyerang sekali seminggu jika dia tidak ditangkap. Mangsa terakhir Island ditemui pada 15 Jun, walaupun jenayah itu berlaku 3 hari lebih awal. Emmanuel Spiteri ialah seorang ketua yang kali terakhir dilihat di Kelab Coleraine pada 12 Jun. Dia keluar bersama seorang lelaki yang digambarkan mempunyai wajah bulat, rambut pendek gelap dan gigi yang berubah warna. Polis kemudian menemui imej CCTV Emmanuel dan suspek mereka di stesen kereta api bawah tanah. Ireland tampil ke hadapan dan mengenal pasti dirinya sebagai lelaki dalam gambar itu. Tetapi dia berkata, dia telah pergi ke apartmen Emmanuel bersamanya tetapi meninggalkan Emmanuel di sana bersama seorang lelaki lain. Tetapi polis menemui cap jari Island di rumah Andrew Collier. Dia akhirnya mengaku kepada jenayahnya, memberitahu polis bahawa dia mahu menjadi terkenal. Dia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup sebanyak 5 kali dan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Penyembelih Oklahoma City ialah seorang pembunuh bersiri yang terkenal dan mengganggu yang tidak pernah ditangkap selepas meragut nyawa 3 wanita orang asli Amerika antara tahun 1976 dan 1986. Pembunuh bersiri itu sangat kejam dan nampaknya suka mempermainkan pihak polis dalam misteri jenayah sebenar yang tidak pernah berjaya diselesaikan. Mayat pertama ditemui pada 1 April 1976 apabila sekumpulan pekerja utiliti sedang meneroka sebuah rumah terbiar yang dipenuhi sampah. Salah seorang daripada mereka telah menjatuhkan baldi berti jagung dan menemui kepala seorang wanita. Apabila mereka menghubungi balai polis, pegawai penguatkuasa undang-undang menyangka kisah jenayah ini adalah gurauan hari April Fool. Apabila mereka pergi memeriksa rumah itu, mereka mendapati ia sebenarnya adalah misteri pembunuhan yang benar-benar berlaku. Wanita itu pada mulanya disangka berkulit putih, gelandangan dan berumur antara 25 hingga 35 tahun. Ujian forensik mendedahkan kepada penyiasat bahawa dia sebenarnya adalah orang asli Amerika dan berumur antara 18 hingga 22 tahun. Sisa-sisa mayatnya yang lain ditemui di seluruh rumah terbiar itu dalam keadaan berpecah-pecah. Beberapa tahun kemudian, kisah jenayah itu mula pudar dari ingatan orang ramai apabila pada tahun 1979, pembunuh bersiri yang tidak dikenali itu menyerang lagi pada bulan April. Satu lagi mayat milik seorang wanita penduduk asli Amerika ditemui. Seekor anjing telah menemui sebuah kepala di lorong berhampiran gelanggang bola keranjang tempat beberapa kanak-kanak sedang bermain. Dalam satu kejadian yang pelik tetapi benar, sisa-sisa mayat wanita itu yang hilang telah berselerak di beberapa blok. Semua sisa mayat itu telah dicuci dengan teliti dan ada yang dibalut dengan surat khabar atau beg kertas coklat.
Walaupun polis telah mengenal pasti wanita itu sebagai Arlie Bell Killian, individu yang bertanggungjawab mengambil nyawanya masih terus membuang sisa mayatnya di seluruh bandar seolah-olah mempermainkan penyiasat. Selama bertahun-tahun, penduduk Oklahoma City hidup dengan seorang pembunuh bersiri yang berbahaya masih bebas. Penjenayah itu dipercayai seorang penduduk tempatan yang sangat mengenali bandar tersebut berdasarkan lokasi yang dipilihnya untuk menyembunyikan sisa-sisa mayat Arlie yang berselerak. Kemudian, pada tahun 1986, si pembunuh kejam yang terkenal itu kembali aktif dan menyerang lagi. Seperti sebelum ini, pembunuh bersiri yang tidak dikenali itu telah meragut nyawa Marcia Sanders yang berumur 22 tahun dan meninggalkan sisa-sisa mayatnya berselerak untuk ditemui pihak berkuasa. Tempat-tempat rahsia untuk petunjuk-petunjuk ngeri di lokasi jenayah ini termasuklah sebuah lorong kecil di belakang taman seorang lelaki. Kepala itu ditemui seminggu kemudian. Terdapat sedikit perkembangan dalam kes ini pada tahun 1963 apabila mangsa pertama dikenal pasti sebagai Kathy Lynn Shackelford, seorang wanita yang keluarganya telah mencarinya selama 17 tahun selepas dia melarikan diri dari rumah. Sepupunya menghubungi polis yang kemudian menyedari bahawa Jane Doe dalam kes Oklahoma itu ialah wanita yang hilang tersebut. Malangnya, walaupun kes Jane Doe yang hilang itu telah berjaya diselesaikan, ia nampaknya tidak membawa mereka lebih dekat untuk mengenal pasti pembunuh bersiri misteri yang masih bebas. Nombor 20. Pada 14 Oktober 1986, Ray Elaine Tortolot mengucapkan selamat tinggal kepada bayi perempuannya buat kali terakhir. Selepas pergi ke parti hari jadi bersama sekumpulan rakan, dia hilang tanpa jejak. 6 bulan kemudian, mayat Ray ditemui oleh penjebak berang-berang. Apa yang berlaku kepadanya dan siapa yang bertanggungjawab masih menjadi misteri. Ray ialah seorang wanita muda orang asli Amerika dan menurut lakan serta keluarganya, dia sangat berbangga dengan tradisi orang asli dan merupakan seorang penari yang berbakat. Dia telah mempelajari kemahiran daripada moyangnya sendiri yang diharap dapat diwariskan kepada anak perempuannya apabila anaknya cukup umur. Pada hari malang itu, ketika Ray hilang, dia pergi bersama 5 orang rakan ke sebuah parti berhampiran rumahnya. Sekitar tengah malam, dia berkata dia mahu pulang dan seseorang telah memberinya tumpangan. Mereka memandu ke rumah Ray, tetapi kemudian dia tidak mahu keluar dari kereta. Mereka memandu di sekitar kawasan itu untuk seketika sebelum kembali ke parti. Menurut beberapa laporan, tiada siapa yang melihat bila Ray meninggalkan parti sekali lagi. Namun, FBI mendakwa bahawa dia kali terakhir dilihat berada dalam sebuah kenderaan bersama 2 individu lain berhampiran Tomo Overlook. Apabila Ray tidak pulang ke rumah, keluarganya tahu ada sesuatu yang tidak kena dan menghubungi polis pada keesokan harinya. Pada mulanya, kehilangannya tidak diambil serius. Mereka sangka dia sedang berseronok di suatu tempat dan akan pulang dalam beberapa hari. Pasukan pencari kebanyakannya terdiri daripada sukarelawan yang tidak mempunyai latihan dalam bidang forensik. Ia tidak jelas apa yang akan berlaku sekiranya Ray benar-benar ditemui. 6 bulan kemudian, mayat Ray ditemui. Bagaimana Ray meninggal dunia tidak didedahkan kepada umum, tetapi polis percaya seseorang telah meragut nyawanya. FBI terlibat dalam kes ini dan bekerjasama dengan pihak penguatkuasa undang-undang tempatan untuk cuba mengetahui siapa yang telah meragut nyawa Ray. Pada satu ketika, pihak penguatkuasa undang-undang mendakwa mereka mempunyai seorang suspek tetapi tidak cukup bukti untuk membuat tangkapan. Sejak itu, beberapa petunjuk telah diterima dan disiasat, tetapi tiada satu pun yang membawa ejen FBI lebih dekat untuk mengetahui apa yang berlaku kepada Ray. Satu usaha baru untuk mendapatkan maklumat telah dilakukan dengan ganjaran $20,000 pada tahun 2019. Diharapkan seseorang yang mengetahui jawapannya akan tampil ke hadapan memandangkan begitu banyak masa telah berlalu. Tetapi sejak tahun 2019, tiada sebarang perkembangan dan kes ini masih belum dapat diselesaikan. Nombor 19. Pada awal tahun 2019, pihak berkuasa dimaklumkan tentang seorang pembunuh bersiri yang menggelarkan dirinya sebagai Hercules. Pada 1 Februari 2019, penduduk Dhaka di Bangladesh sedang bangun dan bersiap sedia untuk memulakan hari mereka apabila satu penemuan mengerikan telah dibuat.
Orang yang lalu lalang menemui mayat seorang lelaki yang hanya dikenali sebagai rahib di sebuah tempat pembuangan barang lusuh. Di lehernya, penyiasat menemui satu papan tanda yang tertulis. Petikannya, ini adalah hukuman untuk serangan itu. Penyerang, berhati-hatilah Hercules. Serangan yang dimaksud berlaku pada 14 Januari 2019 ketika mangsa yang tidak dinamakan itu sedang menuju ke rumah neneknya. Menurut laporan, dia telah diserang hendap oleh dua lelaki. Rahib adalah suspek utama dalam kes ini dan pihak polis sedang perlahan-lahan membina kes terhadapnya. Beberapa hari kemudian, mayat seorang lelaki yang hanya dikenali sebagai Ripon ditemui di kawasan terbiar berhampiran Amin Model Town. Seperti Rahib, Ripon juga merupakan suspek utama dalam kes seorang gadis berumur 18 tahun yang mayatnya telah ditemui di pinggir Savar. Ripon juga mempunyai nota yang serupa di lehernya dan jelas kepada para penyiasat bahawa Hercules tidak akan berhenti dalam masa terdekat. Secara keseluruhan, 3 insiden telah dikaitkan dengan Hercules yang sukar dikesan dan ketiga-tiga lelaki itu adalah suspek atau dikehendaki berkaitan dengan serangan dan jenayah serius. Sesetengah pihak dalam komuniti telah berteori bahawa Hercules sebenarnya adalah sekumpulan lelaki, mungkin juga anggota polis. Siasatan menyeluruh telah dijalankan, tetapi sehingga tahun 2023, polis masih belum berjaya menangkap Hercules. Nombor 18. Jeffrey Myatt ialah seorang penjenayah yang menggerunkan yang mendapat gelaran Rhode Island Ripper. Dia telah meragut nyawa 3 wanita antara tahun 2002 dan 2003 dan menyerang 2 lagi mangsa yang hampir-hampir tidak terselamat. Mangsa pertama ialah seorang wanita bernama Audrey Harris. Audrey, seperti semua mangsa Ripper, adalah seorang pekerja seks jalanan. Namun, seperti mangsa-mangsa lain, dia bukanlah seseorang yang akan dirindui. Pada 9 Februari 2003, Audrey mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya dan memberitahu bahawa dia akan melawat ibunya kemudian pada hari itu. Kunjungan itu tidak pernah berlaku dan ibu Audrey melaporkan kehilangannya. Polis nampaknya mengambil kes ini dengan serius. Terdapat satu serangan terhadap seorang wanita lain dalam profesyen yang sama bernama Jane Smith dan polis mengesyaki Audrey mungkin menjadi mangsa penyerang yang sama. Kemudian, lelaki itu menyerang seorang lagi wanita yang terselamat, Christine Dumont. Lelaki itu dikenal pasti sebagai Timothy Scanlon. Tetapi, sebelum Scanlon sempat dibicarakan, Christine juga hilang pada Mei 2004. Scanlon kemudiannya didapati bersalah kerana menyerang Smith, tetapi dibebaskan daripada sebarang penglibatan dalam kes 2 wanita yang hilang itu. Pada Julai 2004, seorang wanita ketiga dalam profesyen yang sama turut hilang. Stacey Goulet telah dilaporkan hilang oleh teman lelakinya. Polis cuba menggunakan seorang anggota polis wanita yang menyamar untuk memerangkap penjenayah itu, tetapi pembunuh tersebut tidak termakan umpan. Hanya selepas satu panggilan misteri tanpa nama, kes ini akhirnya terbongkar. Pemanggil itu adalah seorang lelaki yang memberitahu mereka supaya bercakap dengan Jocelyn Martin. Jocelyn memberitahu polis bahawa dia telah diserang oleh salah seorang pelanggannya. Dia telah membawanya pulang ke rumahnya, kemudian menyerangnya dari belakang. Dia telah melawan dan berjaya melarikan diri. Memandangkan kerjayanya, dia tidak pergi ke balai polis, tetapi kini dia memberikan semua butiran yang diperlukan kepada mereka untuk mengenal pasti alamat pembunuh itu. Polis juga mendapat tahu bahawa seorang wanita kedua telah diserang di alamat itu dan terselamat. Lelaki yang tinggal di situ ialah Jeffrey Myatt. Pada mulanya, dia menafikan sebarang penglibatan. Tetapi pemeriksaan di rumahnya telah menemui satu pemandangan yang mengerikan di bilik mandinya. Di sinilah dia menguruskan mayat-mayat itu. May telah mengaku mengambil nyawa Audrey, Christine dan Stacey. Dia telah menguruskan mayat mereka di dalam tap mandi, memasukkan mereka ke dalam beg sampah dan membuang sisa-sisa itu ke dalam tong sampah komersial. Pencarian di tapak pelupusan sampah telah menemui mayat Stacey, tetapi 2 lagi mangsa tidak pernah dijumpai. Nombor 17. Kes misteri pembunuhan Tube Shop dipercayai dilakukan oleh seorang pembunuh bersiri yang tidak dikenali yang telah meragut nyawa sekurang-kurangnya 4 orang di Mineral, Washington dan mungkin juga mangsa lain. Pada Ogos 1985,
Stephen Hawkins dan Ruth Cooper bekerja di sebuah sekolah vocational di Tacoma dan sedang bercuti musim panas. Mereka memutuskan untuk pergi berkhemah hujung minggu di Tasik Tuleh tanpa mengetahui bahawa terdapat seorang pembunuh bersiri yang masih bebas. Apabila Stephen dan Ruth tidak hadir bekerja pada hari Isnin berikutnya, mereka dilaporkan sebagai 2 orang hilang 2 hari selepas kali terakhir mereka dilihat masih hidup. Mayat Stephen yang hilang akhirnya ditemui oleh pendaki di dalam beg tidurnya. Anjing mereka yang tidak bernyawa juga ditemui di tapak perkhemahan itu. Tetapi Ruth masih merupakan kes orang hilang. Penyiasat tempat kejadian jenayah tidak percaya Ruth bertanggungjawab terhadap misteri pembunuhan yang tidak dapat diselesaikan itu atas beberapa sebab. Pada masa itu, pembunuh bersiri terkenal Richard Ramirez yang juga dikenali sebagai Night Stalker masih bebas. Semasa reaktif, dia sering menyasarkan pasangan secara tiba-tiba menamatkan nyawa lelaki dengan cepat sebelum mengambil masa dengan wanita. Penyiasat tempat kejadian jenayah tidak percaya bahawa pembunuh bersiri dari California itu bertanggungjawab untuk kes di Washington. Tetapi kemungkinan seseorang yang menakutkan mendapat inspirasi daripadanya adalah sesuatu yang benar-benar mungkin pada masa itu. Mayat Ruth ditemui selepas 2 bulan, setengah batu jauhnya. Dia mempunyai stalking cube di lehernya walaupun detektif menentukan bahawa ini bukan punca kematiannya. Beberapa bulan kemudian, Michael Reimer, Diana Robertson dan anak perempuan mereka yang masih kecil merancang satu perjalanan berkemah. Menurut cerita, pada 12 Disember, hari pasangan itu kali terakhir dilihat, anak perempuan mereka ditemui ditinggalkan di tempat letak kereta khidmat. Dia tidak dapat memberitahu pihak berkuasa apa yang telah berlaku atau di mana ibu bapanya berada. Apabila ditanya tentang Diana, anak perempuan itu hanya berkata bahawa ibunya berada di dalam pokok. Pencarian di kawasan itu tidak menemui apa-apa, sehinggalah pada bulan Februari, apabila mayat Diana ditemui berhampiran truk pick-up Mike. Pembunuh bersiri itu telah menggunakan senjata tajam sebanyak 17 kali. Seperti Ruth, stalking tube digunakan untuk menyekat pernafasannya. Sementara itu, Mike tidak dapat ditemui di mana-mana. Penyiasat mencatat sejarah jenayahnya yang pernah bertindak kasar terhadap Ruth dan terdapat spekulasi bahawa dia adalah pembunuh bersiri dalam kes ini. Stalking tube tube itu terlalu kebetulan untuk detektif tidak mengesyaki bahawa jenayah-jenayah ini berkaitan. Selama beberapa dekad, apa yang telah berlaku kepada Mike kekal sebagai misteri yang tidak dapat diselesaikan. Hanya pada tahun 2011, mayat Mike ditemui tidak jauh dari tempat polis menemui Diana beberapa dekad sebelum itu. Adalah mustahil untuk menentukan bagaimana dia telah meninggal dunia. Walaupun dengan penemuan mayat terakhir, penyiasat masih tidak dapat menyelesaikan misteri pembunuhan ini. Detektif kes masih tidak pasti sama ada pembunuh bersiri yang tidak dikenali telah meragut nyawa Mike atau jika Mike telah meragut nyawa Diana dan kemudian membunuh dirinya sendiri. Nombor 16. Lebih daripada 37 tahun selepas seorang individu yang tidak dikenali menyerang anggota polis negeri Virginia, Johnny Bowman, fail FBI beliau masih belum dapat diselesaikan. Ia adalah satu kes yang mempunyai lebih banyak persoalan daripada jawapan dan sedikit kemajuan telah diumumkan kepada umum sejak tahun 1980-an. Ia adalah malam Ogos yang hangat ketika Johnny diserang. Dia berada di rumah bersama keluarganya, termasuk anak perempuannya yang masih kecil, abang dan kakak iparnya. Pada sekitar jam 4.30 pagi, ada ketukan di pintu. Johnny pergi untuk menjawab dan sebaik sahaja pintu dibuka, pelawat itu menyerang Johnny dengan senjata tajam. Dia telah ditikam lebih daripada 40 kali. Johnny tidak bersenjata tetapi cuba melawan balik. Selepas serangan yang mengejutkan itu, penjenayah melarikan diri, meninggalkan cermin mata hitam, rambut palsu dan topi keselamatan yang mereka gunakan sebagai penyamaran. Serangan itu berakhir hampir sebaik sahaja ia bermula, tetapi Johnny tidak akan terselamat. Selepas bertahun-tahun, ia kekal sebagai satu-satunya kes yang tidak dapat diselesaikan melibatkan seorang anggota polis negeri Virginia yang kehilangan nyawanya. Walaupun Johnny sedang tidak bertugas pada masa itu, jenayah tersebut dianggap sebagai serangan ketika menjalankan tugas menyebabkan FBI terlibat dalam siasatan. Melihat kepada keganasan serangan itu, ia kelihatan seperti satu jenayah yang sangat peribadi. Seseorang yang mengenali Johnny dengan baik dan tidak mahu dia terus hidup. Oleh kerana dia seorang anggota polis negeri,
adalah masuk akal jika penjenayah itu merupakan seseorang yang pernah dipenjarakan kerana Johnny atau saudara kepada seseorang yang sudah pun melanggar undang-undang. Tetapi, satu-satunya suspek yang pernah dinamakan dalam kes ini bukanlah seorang penjenayah yang telah disabitkan kesalahan. Ia adalah seorang lagi pegawai polis. Perry Worrell adalah kawan rapat Johnny dan juga seorang lagi anggota polis negeri. Dia telah diletakkan dalam cuti tanpa gaji tidak lama selepas jenayah itu dan kemudiannya mengalami kemalangan kereta yang menyebabkan dia mengalami ketidakupayaan serius. Worrell melalui peguamnya berkata bahawa dia tidak ada kaitan dengan jenayah itu dan tidak mempunyai sebarang motif untuk mengambil nyawa Johnny. Mengapa Worrell menjadi suspek tidak pernah didedahkan? Jika penjenayah itu adalah kawan rapat Johnny, ia akan menjelaskan mengapa dia membuka pintu lewat malam tanpa membawa sebarang senjata. Anaknya, yang kini telah menyertai pasukan polis, mendakwa bahawa ia sangat bertentangan dengan perwatakannya, tetapi rambut palsu dan topi keselamatan menunjukkan penjenayah itu cuba menyembunyikan identiti mereka. Jika dia telah melihat seseorang berpakaian pelik sebegitu lewat malam, adalah pelik jika dia tidak bersenjata. Worrell tidak pernah didakwa dengan sebarang jenayah dan sehingga hari ini, ia masih belum dapat diselesaikan. FBI menawarkan ganjaran sehingga $50,000 untuk maklumat yang boleh membantu menyelesaikan jenayah ini. Maklumat boleh disalurkan kepada FBI di 1800-225-5324 dan Polis Negeri Virginia di 703-803-2676 nombor 15. 8 April 1992 bermula seperti hari-hari biasa bagi Robin Fulltower yang berumur 26 tahun. Robin bekerja di sebuah kedai kasut Payless di Indianapolis, Indiana dan telah dipanggil untuk bekerja selepas salah seorang rakan sekerjanya jatuh sakit. Robin memakai uniformnya dan menuju ke kedai untuk mengambil alih shift petang. Semasa Robin sedang bekerja, seorang lelaki pelik masuk ke dalam kedai. Pada mulanya, Robin menyangka dia adalah pelanggan. Tetapi apabila lelaki itu semakin mendekat, dia melihat lelaki itu memegang sesuatu di tangannya. Dalam sekelip mata, nyawa Robin telah diragut dan lelaki misteri itu meninggalkan kedai tersebut. Mayat Robin ditemui beberapa jam kemudian dan polis Indianapolis bergegas untuk menyiasat. Beberapa hari kemudian, pada 11 April 1992, Patricia Smith yang berumur 23 tahun dan Patricia Majors yang berumur 32 tahun berdepan dengan lelaki pelik yang sama di kedai pengantin milik mereka di Wichita, Kansas. Beberapa jenayah serupa mula muncul di Kansas, Missouri dan Indiana. Modus operandi penjenayah itu adalah sama. Dia akan mencari sebuah kedai di mana seorang wanita selalunya bersendirian, sedang bekerja dan tiada pelanggan di sekeliling. Yang menyeramkan, penyerang itu tidak berkata sepatah pun kepada mangsa-mangsanya. Sebaik sahaja tembakan dilepaskan, dia pergi dengan tenang tanpa menarik perhatian sesiapa. Penyiasat dengan cepat menyedari bahawa semua jenayah ini berlaku di kawasan yang terletak berhampiran I-70. Ketika itu, terdapat spekulasi bahawa pembunuh tersebut sedang mengintai di sepanjang I-70 mencari mangsa. Ini menyebabkan dia mendapat gelaran pembunuh I-71. Nama yang masih digunakan hingga hari ini. Michael McCowan yang berumur 40 tahun merupakan satu-satunya mangsa lelaki pembunuh 170 dan dia telah diserang di tempat kerjanya di Indiana. Pegawai percaya bahawa pembunuh bersiri I-70 tersilap sangka Michael sebagai seorang wanita dari belakang kerana rambutnya yang panjang. Sekurang-kurangnya 6 jenayah telah dikaitkan dengan pembunuh I-70 yang sukar dikesan ini. Tetapi ramai penyiasat percaya bahawa dia meneruskan keganasannya selepas tahun 1992. Lebuh Raya 170 melalui Utah, Colorado, Kansas, Missouri, Illinois, Indiana, Ohio, West Virginia, Maryland dan Pennsylvania, yang bermakna dia mungkin mempunyai mangsa di semua negeri ini. Usaha yang besar telah dilakukan oleh pasukan polis di seluruh negeri untuk menangkap pembunuh I-70. Tetapi setakat ini, usaha mereka masih belum membuahkan hasil. Sesiapa yang mempunyai maklumat diminta untuk menghubungi Jabatan Polis St. Charles di 6369-493300 nombor 14. Pada tahun 2010,
Satu siri rompakan telah meragut nyawa 4 orang. Hanya selepas penjenayah cuba menggunakan kad ATM mangsa terakhirnya, barulah dia berjaya ditangkap. John Wesley Yule sudah pun mempunyai rekod jenayah yang panjang apabila dia ditangkap pada tahun 2010 kerana mencuri di kedai. Jenayah-jenayah tersebut berbeza-beza, daripada rompakan bersenjata kepada pecah rumah hingga pemalsuan cek. Jenayah terbarunya ialah menukar tag harga pada barangan di sebuah kedai Home Depot. Tinggal di California, Yule boleh dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup untuk jenayah feloni selepas 2 sabitan pertamanya di bawah peraturan 3 kesalahan. Namun, di Los Angeles, peraturan itu hanya berkuat kuasa jika jenayah ketiga adalah jenayah ganas. Yule merupakan seorang aktivis terkenal yang menentang sepenuhnya peraturan 3 kesalahan dan beliau pernah muncul dalam sebuah rancangan TV untuk membincangkannya. Yule dijatuhkan hukuman penjara 32 bulan atas jenayah Home Depot yang dilakukannya. Tetapi hukuman itu ditangguhkan supaya beliau boleh menjalani pembedahan yang telah dijadualkan lebih awal. Yule memutuskan untuk menggunakan masa itu untuk melakukan lebih banyak jenayah ganas. Mangsa pertamanya ialah Hannah Marcos yang berumur 80 tahun. Selepas memecah masuk ke rumah keluarga Marcos, Yule telah bertemu dengan Hannah. Daripada melarikan diri, Yule telah menyerang lelaki tua itu dengan ganas dan menyebabkan serangan jantung. Mayat Hannah ditemui oleh keluarganya pada keesokan harinya. Beberapa minggu kemudian, Yule meragut nyawa mangsa keduanya, Denise Roberts, yang tinggal di jalan yang sama dengan Yule. Tetapi nampaknya dia langsung tidak kisah melakukan jenayah berhampiran rumahnya sendiri. Dia mengikat wanita berusia 53 tahun itu dan meragut nyawanya sebelum menggeledah rumahnya. Hanya 9 hari kemudian, Limon dan Robin Turney telah diserang. Yule menyamar sebagai pekerja utility untuk masuk ke rumah mereka sebelum menyerang pasangan itu. Mereka juga diikat sebelum Yule merakut nyawa mereka. Malangnya, beberapa hari berlalu sebelum mayat mereka ditemui selepas ahli keluarga yang bimbang meminta polis membuat pemeriksaan kebajikan. Polis yang menyiasat jenayah itu terkejut apabila kad Robin digunakan di mesin ATM. Kamera di mesin itu merakam imej jelas pelaku, seseorang yang sangat dikenali oleh pihak polis. Selepas Ewell ditangkap, didapati bahawa dia telah menjual barang-barang hasil rompakan di kedai pajak gadai, mengukuhkan kaitannya dengan 2 rompakan terdahulu. Dia tidak membantah pertuduhan-pertuduhan itu dan akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Nombor 13. Pembunuh Monsterland ialah seorang pembunuh bersiri yang sangat terkenal kerana kejahatannya yang telah meragut nyawa 4 wanita di wilayah Monsterland, Jerman pada tahun 1970-an. Walaupun terdapat ganjaran untuk maklumat dan DNA pembunuh bersiri itu telah disimpan dalam rekod, dia masih belum pernah berjaya ditangkap oleh pihak penguatkuasa undang-undang. Semua kes yang belum dapat diselesaikan melibatkan wanita muda yang bertubuh kecil dan berambut gelap berumur antara 18 hingga 23 tahun. Setiap seorang daripada mereka telah menemui pengakhiran yang tidak dijangka selepas menaiki kereta bersama pembunuh bersiri yang tidak dikenali itu. Yang pertama ialah Edeltraud von Boxel, seorang pekerja jalanan yang dilihat menaiki sebuah Volkswagen berwarna terang pada petang 21 November 1971. Saksi tersebut, yang juga seorang pekerja jalanan, menganggap bahawa dia telah menemui pelanggan yang membayar pada waktu itu. Beberapa jam kemudian, mayat Edeltraud ditemui di sebuah jalan tanah oleh seorang petani yang terkejut. Beberapa bulan berlalu, sebelum seorang wanita bernama Barbara Storm hilang selepas meninggalkan sebuah kelab pada Mei 1972, dipercayai di tangan pembunuh Monsterland. Beberapa ketika berlalu sebelum pembunuh bersiri itu menyerang lagi. Kali ini, seorang wanita bernama Marlies Hammers sedang menumpang kereta bersama teman lelakinya apabila mereka menjadi sebahagian daripada misteri jenayah sebenar yang belum terungkai. Mereka berdua berpisah dengan alasan bahawa mereka mempunyai peluang yang lebih baik untuk menumpang kereta secara individu. Kemudian, teman lelaki itu sempat melihat Marlies melintas di tempat duduk penumpang sebuah kereta hijau gelap yang sedang lalu. Dia langsung tidak memberi reaksi apabila dia melambai ke arahnya. Dia dilaporkan sebagai orang hilang apabila dia tidak tiba di tempat pertemuan yang telah dipersetujui. Sasaran terakhir ialah Erika Kunz yang berumur 22 tahun. Wanita muda itu sedang menahan kereta untuk pulang dari perpustakaan universiti apabila pembunuh bersiri itu menyerangnya.
Menurut laporan jenayah berkaitan kes yang belum selesai ini, sebuah Mercedes kelabu dilihat memandu dengan sangat perlahan di sepanjang jalan sambil mencari pintu masuk ke dalam hutan. Beberapa hari kemudian, mayat Erika yang hilang ditemui berhampiran tempat di mana Mercedes itu dilihat bergerak perlahan. Selepas 4 jenayah yang mengerikan, pembunuh Monsterland nampaknya tidak lagi aktif dan tiba-tiba lenyap begitu sahaja. Penyiasat tempat kejadian jenayah berjaya mengaitkan 3 kes yang tidak dapat diselesaikan ini hanya kerana mayat-mayat itu telah dibawa ke tempat pembuangan yang sama. Penyiasat forensik menemui bukti DNA pembunuh bersiri di bawah kuku Barbara ketika dia sedang berjuang untuk hidupnya. Dan pada suatu ketika, dalam tahun 1990-an, DNA yang ditemui di tempat kejadian jenayah telah dibandingkan dengan seorang suspek yang berpotensi. Keputusan siasatan forensik menunjukkan bahawa suspek mereka bukanlah penjenayah yang bertanggungjawab dan kes yang tidak dapat diselesaikan itu menjadi kes sejuk. Sejak itu, fail kes sejuk telah dibuka semula beberapa kali, tetapi tiada padanan untuk pembunuh bersiri misteri ini pernah ditemui. Nombor 12. Salah satu daripada banyak jenis jenayah yang disiasat oleh FBI ialah kecurian seni. Sebahagian daripada jenayah ini terkenal di seluruh dunia dan dipercayai banyak kecurian seni berkait rapat dengan jenayah terancang. Pada tahun 2016, sebuah muzium kecil di Springfield, Missouri menjadi mangsa salah satu jenayah ini. Muzium itu telah dibuka selama kira-kira 1 jam apabila kaki tangan menyedari bahawa beberapa karya seni telah hilang. Pada tahun 1985, beberapa cetakan Andy Warhol telah didermakan kepada Muzium Seni Springfield. Ia bukanlah lukisan asal yang dihasilkan oleh artis terkenal itu, tetapi ia masih bernilai kira-kira $30,000 setiap satu. Koleksi 10 cetakan itu dikantung di Galeri Spratling pada masa kejadian jenayah tersebut. Salah seorang pengawal keselamatan pada pagi 7 April menyedari bahawa 7 daripada 10 cetakan itu hilang dari galeri. Dia menganggap bahawa cetakan-cetakan itu telah diturunkan atas sebab rasmi. Tidak lama selepas itu, seorang lagi pengawal menyedari sesuatu yang pelik tentang salah satu pintu yang menuju ke halaman. Serpihan pokok telah disumbat ke dalam kunci yang membolehkan seseorang membuka pintu itu dari luar walaupun ia kelihatan selamat dari dalam. Pada sekitar jam 10.00 pagi hari itu, kaki tangan galeri menyedari lukisan-lukisan itu belum dipindahkan ke stor. Ia telah dicuri. Galeri itu telah dikosongkan, tetapi sudah ada pelawat keluar masuk dan kemungkinan besar sebahagian bukti telah tercemar. Kamera keselamatan telah merakam sekurang-kurangnya seorang individu menyelinap masuk ke muzium pada sekitar jam 12.20 pagi. Keadaan sangat gelap sehingga penyiasat tidak dapat menentukan sama ada jenayah itu dilakukan oleh seorang atau beberapa orang. Siapapun individu itu, mereka telah memanjat pagar yang menghubungkan jalan ke halaman, kemudian melalui pintu yang telah diusik dan terus ke Galeri Spratling untuk mendapatkan cetakan Warhol. Dalam beberapa minit saja, mereka telah mengambil 7 daripada 10 cetakan itu dan meninggalkan selebihnya. Penyiasat berjaya mengambil beberapa cap jari laten dari tempat kejadian kerana serpihan dari pintu dan papan tanda keluar telah digunakan untuk menyendal pintu itu. Setakat ini, tiada suspek yang dikenal pasti. Beberapa sumber melaporkan beberapa kejadian aneh berlaku sejurus sebelum jenayah itu. Seperti seorang kontraktor kehilangan kunci aksesnya tetapi kemudian menemui kunci itu di bawah tong sampah sebaik sahaja kaki tangan muzium menyoalnya tentang kunci yang hilang itu. Namun, tidak diketahui sama ada FBI dan polis percaya ia adalah kerja orang dalam atau tidak. Terdapat ganjaran sebanyak $25,000 untuk maklumat yang membawa kepada pemulangan karya seni tersebut. Dan pejabat FBI Springfield boleh dihubungi secara langsung di 417-882-3303, nombor 11. Lebuhraya Air Mata merujuk kepada Lebuhraya 16, sebuah jalan sepanjang 725 km yang membentang dari Putera George ke Putera Rupert di British Columbia, Kanada. Walaupun jalan ini dipenuhi dengan keindahan semula jadi, lebuhraya ini menyimpan satu rahsia gelap. Sejak tahun 1970-an, berpuluh-puluh wanita, terutamanya wanita orang asli, telah hilang atau kehilangan nyawa mereka.
Disebabkan kebanyakan mangsa adalah orang asli, RCMP, polis tempatan dan agensi kerajaan kurang memberi perhatian terhadap wabak yang berlaku di depan mata mereka. Keluarga mangsa-mangsa mengambil masa berdekad-dekad untuk kes mereka diambil serius dan diberikan siasatan serta keadilan yang mereka layak terima. Sumber yang berbeza menyatakan statistik yang berbeza, tetapi dipercayai sekurang-kurangnya lebih 20 wanita sama ada telah hilang atau kehilangan nyawa di sepanjang lebuh raya air mata, walaupun jumlah sebenar mungkin mencecah ratusan orang. Lebuh raya ini melalui banyak komuniti orang asli yang mempunyai akses yang sangat terhad atau langsung tiada kepada kemudahan asas. Kadar kemiskinan adalah tinggi yang menyebabkan ramai wanita terpaksa menumpang kenderaan untuk ke sekolah, bekerja atau bahkan untuk berjumpa doktor. Tamara Lynn Chipman yang berumur 22 tahun adalah salah seorang daripada ramai wanita yang hilang di sepanjang lebuh raya air mata. Tamara kali terakhir dilihat pada 21 September 2005 di Prince Rupert di lebuh raya 16 sedang cuba menumpang kenderaan ke teres. Beberapa saksi melihat Tamara berdiri di tepi jalan, tetapi tiada siapa yang melihat dengan siapa dia pergi. Beberapa minggu kemudian, keluarganya menyedari ada sesuatu yang tidak kena apabila akaun banknya tidak digunakan dan sewanya tertunggak. Keluarganya melaporkan kehilangannya kepada polis tempatan dan RCMP dan sejak awal lagi, sikap mereka terhadap Tamara dan kesnya sangat mengecewakan. Tamara mempunyai sejarah menumpang kenderaan dan melakukan kerja seks di jalanan walaupun itu adalah sesuatu yang sudah lama tidak dilakukannya. Media dan mereka di dalam talian segera memburuk-burukkan Tamara dan kurang menunjukkan simpati terhadap penumpang yang hilang itu. Beberapa pencarian untuk Tamara telah dijalankan, tetapi tiada sebarang tanda mengenainya pernah ditemui. Penduduk tempatan percaya kehilangan dan jenayah ini adalah angkara seorang pembunuh bersiri atau mungkin beberapa pembunuh bersiri yang mengambil kesempatan atas lokasi terpencil dan faktor-faktor lain. RCMP telah mewujudkan projek IPANA pada tahun 2005 untuk menyiasat kes-kes ini dengan lebih mendalam, tetapi sehingga kini tiada tangkapan telah dibuat. Projek IPANA serta aktivis orang asli dan keluarga mangsa terus mencari orang tersayang mereka dan menuntut agar individu yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Nombor 10. Rakan-rakan dan jiran-jiran Irina Gaidamachuk mengenalinya sebagai seorang ibu penyayang yang membantu di sekolah anak perempuannya. Suaminya tahu bahawa dia mempunyai masalah alkohol tetapi tidak pernah menyedari sejauh mana dia sanggup pergi untuk mendapatkan minuman. Gaidamachuk dilahirkan di Kesatuan Soviet dan akhirnya bertemu serta berkahwin dengan suaminya, Yuri. Pada mulanya, semuanya kelihatan baik. Tetapi, Gaidamachuk sudah pun mempunyai masalah alkohol. Keadaannya menjadi begitu teruk sehingga Yuri mengambil alih akses kepada wang mereka, bimbang dia akan membelanjakan semuanya untuk vodka. Walaupun begitu, dia tetap mencari jalan untuk mendapatkan alkohol sambil menampilkan imej sebagai seorang ibu biasa. Pada masa yang sama, sepanjang tahun 2000-an, wanita-wanita tua di kawasan itu hidup dalam ketakutan. Jenayah itu bermula pada Jun 2002. Seorang wanita tua ditemui di rumahnya dengan kecederaan parah di kepala. Ia kelihatan seolah-olah dia telah dipukul dengan tukul. Wang telah dicuri dari dompetnya, tetapi jumlahnya kurang daripada $25. Sepanjang 8 tahun berikutnya, 17 lagi wanita menjadi mangsa kepada penjenayah yang menggerunkan ini. Pada mulanya, polis percaya mereka sedang mencari seorang lelaki. Ia kelihatan satu-satunya kemungkinan apabila jenayah-jenayah itu begitu ganas. Tetapi itu terbukti tidak benar apabila seorang mangsa berjaya melarikan diri daripada apa yang dipanggil raksasa Rusia. Wanita tua itu ditemui di lantai apartmennya dengan kecederaan kepala yang serius. Apartmennya telah digeledah, tetapi hanya sejumlah kecil wang yang diambil. Semasa di hospital, dia memberitahu polis bahawa orang yang menyerangnya ialah seorang wanita. Pada mulanya, polis percaya dia mengalami masalah mental dan menganggap ia hanyalah seorang lelaki yang memakai gaun. Tetapi, mangsa terus bertegas dan akhirnya dia dipercayai. Polis kini sedang memburu seorang wanita. Beribu-ribu orang telah ditemu bual dan seorang wanita bernama Marina Valieva telah ditangkap. Marina mengaku melakukan jenayah tersebut di bawah tekanan daripada polis, tetapi serangan itu tetap berterusan. Hanya selepas wanita ke-17 kehilangan nyawanya akibat pembunuh bersiri itu,
barulah polis mengenal pasti pelaku sebenar. Mangsa terakhir ialah seorang wanita berumur 81 tahun bernama Alexandra. Jiran-jiran sempat melihat dengan jelas wanita yang datang untuk menghias rumah Alexandra dan memberikan gambaran kepada polis apabila mayat Alexandra ditemui. 5 hari selepas lakaran polis dikeluarkan, Gaida Macuk dikenal pasti sebagai penjenayah itu. Pada mulanya, dia mengaku dan memberitahu polis bahawa dia telah mengambil nyawa mangsa-mangsanya supaya dia boleh mendapatkan wang untuk membeli arak. Di mahkamah, dia cuba menafikan jenayahnya, tetapi tetap didapati bersalah. Dia dijatuhkan hukuman penjara hanya selama 20 tahun. Nombor 9. Aktif pada tahun 1960-an, Jack the Stripper merupakan salah seorang pembunuh bersiri paling kejam yang tidak pernah ditangkap. Seperti Jack the Ripper yang lebih terkenal, individu yang kurang dikenali ini juga memburu di London dan memilih jenis wanita yang sama, iaitu pekerja seks jalanan. Pada Februari 1964, mayat Hannah Tilford ditemui di tebing Sungai Thames berhampiran rumah kelab London Corinthian Sailing Club, hanya di sebelah barat jambatan Hammersmith. Pembunuh bersiri yang tidak waras itu telah mengambil pakaian dalamnya dan menyumbatnya ke dalam mulutnya. Sepanjang 12 bulan berikutnya, 5 lagi mayat ditinggalkan oleh individu menakutkan itu. 4 di jalanan dan lorong-lorong serta 1 di dalam bangsal simpanan. Kesemua mereka kehilangan pakaian. Sebab itulah pembunuh bersiri itu mendapat gelarannya dan mereka semua mati akibat kekurangan oksigen. Kes misteri pembunuhan terkenal itu telah mencetuskan salah satu operasi memburu suspek terbesar dalam sejarah Britain. Penyiasat jenayah mahu kes-kes pembunuhan ini diselesaikan dan pembunuh bersiri itu ditangkap. Tidak seperti Jack the Ripper yang terkenal dari 2 abad sebelumnya. Polis telah menyoal siasat ribuan suspek jenayah dan akhirnya mengecilkan senarai suspek mereka kepada hanya 3 individu yang menakutkan. Selepas penyiasat jenayah mendedahkan bahawa mereka telah mengecilkan senarai suspek mereka, kes-kes misteri pembunuhan yang tidak dapat diselesaikan itu tiba-tiba terhenti. Secara kebetulan, ini berlaku sekitar waktu salah seorang suspek, seorang lelaki bernama Mondo Island, membunuh diri. Di beberapa kes pembunuhan yang tidak dapat diselesaikan, seorang penyiasat tempat kejadian jenayah menemui tumpukan cat yang pelik bertaburan di sekitar. Petunjuk itu akhirnya dikaitkan dengan sebuah bengkel semburan kenderaan di Heron. Kawasan perindustrian itu tidak jauh dari tempat salah satu mayat ditemui. Mondo Island telah dikaitkan dengan kawasan perindustrian yang sama. Dia telah disyaki sebagai pembunuh bersiri terkenal itu selama bertahun-tahun. Tetapi kemudian didapati bahawa dia berada di Scotland pada masa beberapa jenayah itu berlaku. Jadi, misteri sebenar itu tidak pernah diselesaikan. Suspek misteri pembunuhan lain termasuklah Freddie Mills, seorang peninju, dan Harold Jones. Sebagai alternatif, sebahagian komuniti peminat kes jenayah sebenar telah membuat spekulasi bahawa jenayah-jenayah itu dilakukan bukan oleh seorang individu yang menakutkan, tetapi oleh beberapa orang yang menakutkan yang bersekongkol bersama dan tidak pernah ditangkap. Nombor 8. Pada tahun 2020, FBI mengumumkan bahawa mereka akan membuka semula kes jenayah yang tidak dapat diselesaikan terhadap Mary Sparks yang kekal tidak terungkai sejak tahun 1975. Lebih daripada 45 tahun selepas seseorang meragut nyawa graduan muda Universiti New Mexico itu, keluarganya masih mencari jawapan. Mary, yang biasanya dikenali dengan nama panggilan Molly, berumur 21 tahun pada tahun 1975. Dia baru sahaja tamat pengajian dari universiti dan tidak sabar untuk memulakan kehidupan dewasanya. Dia merancang untuk melancong ke Eropah dan melawat rakan-rakan lamanya. Tetapi pada 23 Julai 1975, dia lebih teruja untuk bertemu dengan rakan-rakan yang lebih dekat dengan rumahnya. Menurut fail FBI beliau, Molly adalah ahli pasukan rugby wanita dan pada malam itu, dia merancang untuk pergi ke sebuah bar tempatan dan bertemu dengan beberapa rakan sepasukan. Bar yang dimaksudkan ialah Rosa's Cantina Nalo Donuts yang sering dikunjungi oleh pelajar, golongan profesional muda dan kumpulan motosikal Bandidos. Pada malam tersebut, ia adalah malam promosi shot tequila berharga 25 sen dan kumpulan muzik tempatan sedang membuat persembahan. Tempat itu pasti sibuk kerana minuman murah. Walaupun Molly sendiri bukan seorang yang kuat minum. Dia meminjam Grand Torino putih biru milik ayahnya untuk membuat perjalanan itu.
Jika dia memberitahu keluarganya nama mana-mana rakan yang dia rancang untuk jumpa, maklumat itu tidak didedahkan kepada umum. Tiada apa-apa tentang apa yang berlaku di bar itu juga telah didedahkan kepada umum. Dipercayai, dia berada di bar antara jam 9.00 malam hingga 11.00 malam. Beberapa ahli lain pasukan rugby beliau mengesahkan bahawa mereka berada di Rosas Cantina pada malam itu, tetapi tiada seorang pun daripada mereka melihat apa-apa yang luar biasa. Pada satu ketika, Molly meninggalkan tempat itu, tetapi dia tidak pernah sampai ke rumah. Apabila dia tidak pulang ke rumah malam itu, ibu bapanya mula bimbang. Ayahnya keluar untuk mencarinya pada keesokan paginya. Kereta beliau masih berada di tempat letak kereta di mana Molly telah meninggalkannya. Tetapi tiada tanda-tanda anak perempuannya. Molly tidak akan hilang untuk tempoh yang lama. Pada hari yang sama, mayatnya ditemui di dalam longkang tidak jauh dari bar tersebut. Dia telah mengalami kecederaan akibat objek tumpul dan sudah tidak bernyawa lagi. Cuaca hujan menyebabkan polis tidak dapat mengumpul banyak bukti dari tempat kejadian jenayah. Tiada kesan tapak kaki. Siasatan pada mulanya juga tidak begitu baik dan fail kertas itu pernah hilang pada satu ketika. Kemudian, kes itu terbengkalai. Hanya ada beberapa petunjuk sepanjang tahun-tahun ini. FBI telah melancarkan rayuan untuk mendapatkan maklumat dan mereka percaya individu yang bertanggungjawab mungkin masih berada dalam komuniti tersebut dan berharap dengan berlalunya masa serta perkembangan teknologi baharu, mereka akhirnya dapat menyelesaikan kes ini. Nombor 7. Julai 2007 menandakan permulaan tempoh keganasan dan ketakutan bagi rakyat Brazil. Beberapa hari sebelum itu, ratusan orang berarak di jalan untuk meraihkan bulan kebanggaan LGBTQ apabila perkara yang tidak dijangka berlaku. Sehingga hari ini, polis Brazil masih berusaha keras untuk memburu seorang pembunuh bersiri yang dikenali sebagai si gila pelangi. Pada 4 Julai, Jose Enrique yang berumur 32 tahun memasuki Taman Petropolis tanpa mengetahui bahawa dia tidak akan keluar dari situ dengan selamat. Taman Petropolis yang terletak di Brazil merupakan tempat pertemuan yang terkenal untuk lelaki gay, terutamanya lelaki yang masih merahsiakan identiti mereka. Taman itu menyaksikan berpuluh-puluh lelaki keluar masuk untuk bertemu atau bersantai bersama satu sama lain. Pada suatu petang, orang ramai sedang berjalan melalui taman itu apabila mereka terjumpa mayat Jose yang berumur 32 tahun. Dia telah mengalami beberapa luka di kepalanya dan dia ditemui dalam keadaan bogel. Pelaku juga membalut seluarnya di sekitar lutut, jelas bertujuan untuk memalukan dia. Penduduk menjadi ketakutan apabila kematian Jose menjadi tajuk utama berita. Lelaki yang bertemu untuk pertemuan mula berkawan rapat dan mengambil langkah berjaga-jaga tambahan. Namun malangnya, semua itu masih tidak cukup untuk menyelamatkan mereka daripada Rainbow Maniac. Selama 2 tahun, komuniti LGBTQ Brazil menjadi sasaran dan bandar itu dilanda ketakutan. Secara keseluruhan, Rainbow Maniac telah meragut nyawa 13 lelaki, 12 daripadanya mengalami tembakan di kepala. Modus operandi tetap sama dan kebanyakan mangsa ditemui di Taman Petropolis. Sebuah pasukan khas telah dibentuk dan berpuluh-puluh pegawai bekerja siang dan malam untuk menyelesaikan kes ini. Semasa siasatan, telah diandaikan bahawa Rainbow Maniac mungkin telah bertemu mangsanya melalui bilik sembang dalam talian dan aplikasi janji temu. Walaupun siasatan dijalankan secara intensif, hanya seorang suspek yang pernah dikenal pasti. Hiro Francisco Franco, seorang bekas pegawai polis. Sehingga kini, tiada bukti yang ditemui untuk mengaitkan lelaki ini secara muktamad dengan siri jenayah tersebut. Malangnya, keganasan homofobik bukanlah sesuatu yang luar biasa di Brazil dan para penyiasat sedang mencari seseorang yang mempunyai kebencian mendalam terhadap komuniti LGBTQ. Tiada sesiapa pernah ditangkap berkaitan dengan pembunuhan tersebut dan Rainbow Maniac masih bebas berkeliaran di jalan-jalan Brazil. Sejak jenayah pertama berlaku, siasatan hampir terhenti akibat kekurangan bukti dan petunjuk. Sesiapa yang mempunyai maklumat diminta untuk menghubungi Polis Tentera Negeri Sao Paulo di 1142 071 916 nombor 6. Terdapat sejumlah kes yang membimbangkan di mana profesional perubatan dengan sengaja mengambil nyawa orang yang berada di bawah jagaan mereka. Banyak daripada kes tersebut melibatkan individu yang percaya mereka sedang membantu mangsa mereka di penghujung hayat. Itu bukanlah kes bagi Victorino Chua. Chua telah disabitkan bersalah
kerana mengambil nyawa 2 orang pesakitnya dengan meracuni mereka menggunakan insulin. Tetapi ramai lagi yang turut diracuni dan sekurang-kurangnya 3 lagi meninggal dunia selepas menerima ubat yang telah diubah suai. Kejadian jenayah ini berlaku di Hospital Stepping Hill pada tahun 2011 dan 2012. Chua ialah seorang jururawat Filipina yang berpindah ke UK pada tahun 2002. Sepanjang kerjayanya, baik di Filipina maupun di UK, dia mempunyai masalah mencuri. Banyak daripada kecurian itu melibatkan wang, tetapi dia juga mencuri ubat-ubatan. Itu tidak menghalangnya daripada mendapat cadangan dan pada tahun 2009, dia menerima jawatan kaki tangan di Hospital Stockport. Chua tidak menyesuaikan diri dengan kerja di hospital itu. Terdapat tuduhan terhadap pesakit bahawa dia memberikan rawatan yang tidak diperlukan kepada mereka. Kaki tangan juga mendapati terdapat masalah dengan kemahiran interpersonal beliau. Chua mendakwa dia telah dilayan dengan buruk oleh pesakit dan kaki tangan serta menulis dalam surat yang panjang lebar bahawa rawatannya telah menyebabkan seorang malaikat menjadi jahat. Pada tahun 2011, beliau mula mengubah suai beg salin yang akan diberikan kepada pesakit. Chua menambah sejumlah besar insulin ke dalam beg-beg tersebut. Walaupun insulin penting untuk semua manusia, terlalu banyak insulin boleh menyebabkan paras glukosa rendah dan menyebabkan pesakit menjadi hipoglisemik. Keadaan ini boleh menyebabkan kerosakan pada otak dan sistem saraf pusat. Ia juga boleh menyebabkan kerosakan yang tidak boleh dipulihkan dan meragut nyawa. Pada mulanya, tidak jelas apa yang telah berlaku. Tetapi kaki tangan perubatan kemudian menyedari bahawa beberapa beg salin kelihatan berbuih. Perbuatan mengubah suai itu telah terbongkar, tetapi untuk mengetahui siapa pelakunya, tidaklah semudah itu. Pada Julai 2011, seorang jururawat bernama Rebecca Lighton telah ditangkap. Cap jari beliau ditemui pada beg-beg yang tercemar dan polis menemui hantaran Facebook di mana beliau mendakwa beliau minum alkohol dan berparti untuk mengatasi tekanan kerjanya. Selepas 6 minggu, polis menggugurkan kes terhadap Rebecca. Hanya selepas Chua mengubah kaedahnya, barulah dia akhirnya tertangkap. Nampaknya Chua tidak lagi berpuas hati untuk membiarkan racunnya digunakan secara kebetulan. Dia telah mengubah rekod perubatan untuk memesan ubat yang tidak diperlukan kepada pesakit. Adalah lebih mudah untuk mengaitkan Chua dengan perubahan tersebut dan polis menentukan bahawa dia mempunyai akses kepada beg salin pada setiap kejadian keracunan. Chua mengaku tidak bersalah tetapi didapati bersalah kerana meragut nyawa 2 pesakit serta menyebabkan kecederaan kepada ramai lagi yang lain. Nombor 5. Pada tahun 2017, seorang individu yang bekerja di sebuah syarikat penjejakan satelit telah menerima email pelik daripada seseorang yang kelihatan seperti rakan sekerjanya. Walaupun rakan sekerjanya fasih berbahasa Inggeris, orang yang menulis email itu jelas menghadapi kesukaran dengan bahasa tersebut. Email itu mengiklankan perisian baru dan terbaik untuk menjejak satelit. Sudah tentu, individu yang menerima email itu berasa curiga. Tetapi memandangkan ia datang daripada seseorang yang dipercayai, dia menyerahkannya kepada pihak berkuasa sebagai langkah berjaga-jaga. Ini bukanlah email pertama yang serupa dihantar kepada orang dalam industri aeroangkasa yang mendakwa datang daripada seseorang yang mereka pernah bekerjasama. Orang ramai di seluruh Amerika Syarikat dan beberapa negara lain telah menerima email serupa sepanjang beberapa tahun lepas. Dan pada musim panas tahun 2017, email-email itu akhirnya mendapat perhatian FBI. Pemilik syarikat penjejak satelit itu menyiasat kod dalam email tersebut mendedahkan mesej tersembunyi yang mengatakan "Hello, pasukan penjejak gelap Iran" dan ditandatangani menggunakan nama samaran 3 individu. Nama-nama ini kemudiannya didapati ialah Said Arabi, Muhammad Asfargam dan Muhammad Bayati. Ketiga-tiga mereka dikenali terutamanya kerana vandalism, menggodam laman web syarikat penting Amerika Syarikat dan Israel, lalu mereka memaparkan mesej pro-Iran. Tetapi email phishing aeroangkasa itu mendedahkan bahawa mereka sebenarnya terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Bukanlah sukar untuk FBI mengesan dari mana email-email itu dihantar. Walaupun penggodam cuba menyembunyikan lokasi mereka, semua email itu telah didaftarkan oleh seseorang yang menggunakan alamat IP Iran. Dan email sandaran untuk setiap satu membawa penyiasat ke laman web Arabi. Dari situ, pegawai berjaya menemui resume Arabi
di mana dia membanggakan pekerjaannya sebagai pegawai perisikan dan pengurus operasi untuk IRGC udara, angkasa dan cyber. Dia juga mendakwa telah menggodam sebuah syarikat yang bekerja dalam bidang aeroangkasa dan satelit serta sebuah syarikat dalam industri penerbangan di UK. Arabi dan rakan subahatnya telah mencuri maklumat daripada sasaran terkenal yang bekerja dalam industri aeroangkasa dan mencipta profil palsu untuk mereka, termasuk akaun media sosial. Mereka akan menghantar email pancingan data ini di mana dengan mengklik pautan tersebut akan memberikan Arabi dan rakan subahatnya akses jauh ke komputer yang sepatutnya selamat. Mereka mengekstrak data dan memasang pintu belakang yang membolehkan mereka mendapat akses dengan lebih mudah pada masa hadapan. Dua syarikat, sebuah syarikat penjejakan satelit masa nyata dan sebuah syarikat komunikasi data satelit diketahui telah menjadi mangsa, tetapi ada kemungkinan syarikat lain juga turut disasarkan. 3 individu tersebut telah didakwa pada September 2020 tetapi masih tinggal di Iran. Nombor 4. Pada Mei 2017, NHS United Kingdom lumpuh sepenuhnya apabila doktor, jururawat dan kaki tangan lain tidak dapat mengakses sistem komputer akibat perisian hasad. Apa yang mengejutkan, tidak lama kemudian didapati bahawa ini bukan serangan yang disasarkan untuk melumpuhkan sistem penjagaan kesihatan sesebuah negara. Ini sebenarnya hanya berkaitan dengan wang, walaupun tidak jelas berapa banyak wang yang sebenarnya diterima oleh penggodam. Perisian WannaCry telah menjangkiti ratusan ribu komputer di seluruh dunia, mengunci pengguna daripada peranti mereka dan menuntut antara 300 hingga 600 Bitcoin untuk kawalan diberikan semula. Ia mengeksploitasi kelemahan dalam sistem operasi Microsoft yang telah dibaiki oleh syarikat teknologi itu melalui satu tampalan, tetapi mereka yang belum mengemaskini perisian mereka masih terdedah. Agensi Keselamatan Cyber UK dan penyiasat persendirian lain mula berusaha untuk mengenal pasti siapakah penggodam tersebut. Semua bukti membawa kepada sebuah organisasi yang dipanggil Kumpulan Lazarus, sebuah organisasi yang sudah pun diketahui oleh pihak berkuasa AS. Kumpulan Lazarus dipercayai merupakan pasukan penggodam yang ditaja oleh Kerajaan Korea Utara. Kumpulan ini telah beroperasi sekurang-kurangnya sejak tahun 2009 apabila mereka terutamanya menyerang Korea Selatan, tetapi mereka mula mendapat nama buruk pada tahun 2014 dengan serangan ke atas Sony. Difahamkan, Sony menjadi sasaran kerana filem satira terbarunya mengenai pemimpin Korea Utara. Lebih daripada 100 terabyte data dipercayai telah dicuri dalam tempoh sekurang-kurangnya 2 bulan dan maklumat peribadi tentang kaki tangan Sony telah dibocorkan di internet. Selepas itu, matlamat utama organisasi tersebut nampaknya adalah untuk mendapatkan wang. Memandangkan banyak sekatan yang dikenakan ke atas negara itu, Kerajaan Korea Utara memperoleh sebahagian besar wangnya melalui cara haram, termasuk perisian hasad. FBI telah mengenal pasti beberapa individu yang dipercayai merupakan sebahagian daripada kumpulan Lazarus, termasuk Park Jin-hyek. Hayek ialah warga negara Korea Utara yang mendapat pendidikan di sebuah universiti teknologi. Tidak lama selepas beliau tamat pengajian, beliau mula melakukan kerja IT untuk kerajaan dan tidak lama kemudian menjadi sebahagian daripada kumpulan penggodam kerajaan. Korea Utara secara rasmi telah menafikan kewujudan Park Jin-hyek dan sudah tentu menafikan bahawa kerajaan ada kaitan dengan jenayah yang didakwa dilakukan oleh kumpulan Lazarus. Tetapi itu tidak menghalang Amerika Syarikat daripada mendakwa Hayek sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah kerana penglibatannya dalam serangan Sony. Dan awal tahun ini, dia didakwa kali kedua kerana memeras ugut sebanyak $1.3 bilion daripada perniagaan di seluruh dunia. Tetapi, kerana dia kini tinggal di Korea Utara, adalah tidak mungkin dia akan ditangkap dalam masa terdekat. Nombor 3. Bukan setiap kumpulan penggodam yang berkaitan dengan kerajaan negara bekerja secara eksklusif dengan rejim pilihan mereka. Sesetengah, seperti dalam kes APT41, mengimbangi pengintipan yang disokong kerajaan dengan jenayah cyber yang dilakukan untuk kepentingan peribadi mereka sendiri. Kumpulan APT41 atau Double Dragon
merujuk kepada sekumpulan penggodam yang berpangkalan terutamanya di China. FBI percaya kumpulan ini bekerja terutamanya untuk kerajaan China kerana mereka menggunakan teknologi yang biasanya dikhaskan untuk mereka yang berkaitan dengan agensi kerajaan. Jenayah yang mereka dituduh lakukan termasuk memasang perisian tebusan dan menuntut bayaran daripada mangsa sehingga menggodam sistem tempahan hotel sebelum lawatan pegawai China. Menurut firma keselamatan siber FireEye, sasaran utama mereka sebelum ini biasanya adalah syarikat teknologi. FBI percaya penggodaman ini selari dengan matlamat kerajaan China kerana mereka merancang untuk mengembangkan peranan mereka sendiri dalam industri ini dan penggodaman tersebut berkemungkinan besar diminta secara khusus. Namun, pada awal tahun 2020, kumpulan tersebut mula melancarkan serangan besar-besaran ke atas pelbagai syarikat. Perbankan, pertahanan, penjagaan kesihatan, pembuatan, minyak dan gas, farmasutikal, telekomunikasi dan pengangkutan. Syarikat-syarikat dari seluruh dunia telah menjadi sasaran dan disusupi. Kod dan program telah dipasang ke dalam sistem mereka. Tetapi APT 41 agak unik kerana ia tidak hanya menggunakan teknologi yang dibekalkan oleh kerajaan untuk kerja pengintipannya. Apabila tidak bekerja untuk kerajaan, kumpulan penggodam ini menyasarkan syarikat-syarikat untuk keuntungan keuangan mereka sendiri. Syarikat permainan video telah menjadi sasaran popular kerana kumpulan ini mampu memanipulasi matuang maya serta menyuntik kod berbahaya ke dalam fail yang sepatutnya sah. Seorang warga negara United Kingdom yang tidak dikenali juga menjadi sasaran serangan perisian tebusan. Memandangkan pelbagai serangan yang berlaku, menentukan dengan tepat apa yang boleh dikaitkan dengan APT 41 dan apa yang merupakan organisasi lain bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi FBI telah berjaya mengenal pasti beberapa individu yang mereka percaya merupakan sebahagian daripada organisasi tersebut. Pada tahun 2019, dua warga negara China bernama Zhang Haoran dan Tan Delin telah didakwa. Selepas serangan besar-besaran pada awal tahun 2023, lagi warga negara China telah didakwa secara berasingan walaupun kelima-lima mereka dipercayai merupakan sebahagian daripada APT 41. Namun, kerajaan Amerika Syarikat tidak berjaya meyakinkan pihak berkuasa China untuk bekerjasama dengan mereka bagi menangkap penjenayah tersebut, yang hanya menguatkan lagi kepercayaan mereka bahawa kumpulan itu dilindungi oleh pihak berkuasa China. Nombor 2. Malah, sesuatu yang begitu bermanfaat kepada dunia seperti usaha mencipta vaksin semasa pandemik global pun tidak terlepas daripada cubaan penggodaman. Pada tahun 2020, pegawai Amerika Syarikat mengumumkan bahawa mereka telah mendakwa Li Xiaoyu dan Dong Xiaozi atas serangan mereka. Bukan sahaja ke atas syarikat-syarikat yang berusaha melawan COVID-19, malah tidak terkira banyaknya syarikat lain sepanjang 10 tahun jenayah mereka. Amerika Syarikat mendakwa dua penggodam itu bekerjasama dengan kerajaan China dan ini adalah sebahagian daripada usaha China untuk mengatasi negara-negara lain dalam memerangi penyakit berjangkit tersebut. China menafikan bahawa sesiapa yang bekerja untuk mereka telah menyasarkan syarikat bioteknologi yang dimaksudkan. Li dan Dong telah aktif sejak lama sebelum cubaan penggodaman terhadap syarikat bioteknologi itu. Kedua-duanya diketahui telah aktif sejak tahun 2009 dan pertama kali berkonflik dengan kerajaan AIS apabila mereka menceroboh komputer di tapak sebuah fasiliti pengeluaran nuklear yang telah ditamatkan operasinya. Mereka juga berjaya menceroboh sistem kontraktor pertahanan, mencuri maklumat ketenteraan sensitif mengenai satelit tentera dan sistem komunikasi. Penjenayah tersebut telah menyasarkan syarikat-syarikat di seluruh dunia mencuri data intelektual. Kadang-kadang, mereka menuntut bayaran daripada syarikat-syarikat untuk menghalang kod sumber mereka daripada diterbitkan dalam talian. Biasanya, maklumat itu hanya dicuri. Menurut pegawai di Amerika Syarikat, kecurian itu adalah sebahagian daripada usaha China untuk membangunkan industri mereka sendiri dan kerajaan telah menggunakan pengaruh ekonomi mereka untuk menghalang negara-negara kecil daripada bercakap tentang jenayah tersebut. Sepanjang kejayaan jenayah mereka, mereka dipercayai telah mencuri rahsia perdagangan dan maklumat kerajaan bernilai ratusan juta dolar
dan menggunakan maklumat itu untuk memperkayakan diri mereka sendiri serta negara China. Tetapi cubaan-cubaan ini kebanyakannya terhenti pada penghujung tahun 2019 apabila Li dan Dong mengalihkan tumpuan mereka kepada sasaran baharu. Sekurang-kurangnya, 3 firma bioteknologi di Amerika Syarikat termasuk Moderna telah menjadi sasaran. Serangan-serangan itu merupakan aktiviti peninjauan yang bermaksud ia boleh jadi apa sahaja daripada cuba mencari kelemahan sehinggalah mendapatkan maklumat selepas memasuki rangkaian. Menurut pihak berkuasa, tiada petunjuk bahawa sebarang maklumat mengenai penyelidikan syarikat itu telah dicuri. Tetapi, ada kemungkinan mereka mungkin telah mengakses sesuatu tanpa pengetahuan pihak berkuasa. Mereka juga didakwa terlibat dalam menyasarkan penentang politik, individu lantang yang telah bersuara menentang rekod hak asasi manusia China dan tindakan kontroversi lain. Nombor 1. Maxim Yakubets telah digelar sebagai penjenayah siber terbesar dalam sejarah. Dia menjadi sasaran tawaran ganjaran terbesar FBI bagi maklumat yang membawa kepada penangkapannya. Tetapi dia tidak berusaha untuk menyembunyikan kekayaannya atau jenayahnya apabila dia mempamerkan kemewahannya di Rusia. Sejak tahun 2009, Yakubets telah mengetuai kumpulan jenayah cyber Evil Corp yang telah mencuri puluhan juta dolar daripada mangsa di seluruh dunia. Daripada syarikat teknologi tinggi hinggalah individu biasa, semuanya telah menjadi sasaran dan kumpulan itu langsung tidak menunjukkan tanda-tanda untuk berhenti. Matlamat utama Yakubets sentiasa adalah keuntungan keuangan. Kumpulan itu bermula dengan email pancingan data dan memasang perisian hasad yang membolehkan mereka mengakses akaun bank seseorang. Mereka kemudiannya akan mengosongkan akaun tersebut menyebabkan kemusnahan keuangan kepada individu di seluruh Eropah dan Amerika Utara. Tetapi, jenayah Yakubets menjadi lebih besar, menyasarkan syarikat-syarikat bernilai jutaan dolar. Pada Julai 2020, syarikat teknologi GPS Garmin telah menjadi sasaran penggodam. Semua data syarikat telah disulitkan, menjadikannya tidak dapat diakses oleh sesiapa yang bekerja untuk syarikat itu sehingga wang tebusan dibayar. Ia bukanlah syarikat pertama yang menjadi mangsa serangan seperti itu. Evil Corp telah mengaku bertanggungjawab atas serangan serupa ke atas 8 syarikat Fortune 500 dan 1 penerbitan berita utama antara lain. Dengan lebih ramai orang bekerja dari rumah, kumpulan penggodam itu berjaya mencapai lebih banyak perniagaan berbanding sebelum ini pada tahun 2020 kerana orang ramai lebih cenderung menggunakan peranti yang kurang selamat. Semua wang itu telah membolehkan Yakubets menjalani gaya hidup mewah. Video Yakubets mempamerkan koleksi superkar mewahnya dan melakukan aksi donat di sekitar pegawai polis telah muncul dalam talian. Malah, perkahwinannya dipercayai telah menelan belanja lebih daripada $250,000. Tetapi, Yakubets dikehendaki bukan hanya kerana jenayah kewangannya. Dia diketahui pernah bekerja untuk agensi perisikan FSB Rusia dan merupakan menantu kepada bekas pegawai unit pasukan khas elit FSB. Pada tahun 2018, dia sedang berusaha mendapatkan lesen untuk bekerja dengan maklumat sulit Rusia dan dipercayai kini dia mungkin menggunakan kebolehan menggodamnya untuk tujuan pengintipan. Menurut syarikat perunding keselamatan TrueSec, Evil Corp mungkin kini hanya menggunakan serangan perisian tebusan sebagai penyamaran untuk tujuan sebenar mereka. Terima kasih banyak kerana menonton. Jika anda suka video ini, pastikan anda klik butang suka itu. Juga, jangan lupa untuk melanggan dan klik loceng pemberitahuan itu supaya anda sentiasa mendapat maklumat terkini tentang semua muat naik kami yang akan datang. Tapi saya, Top 5 Unknowns dan saya akan jumpa anda semua dalam video seterusnya.